Rasuah bukan sekadar masalah politik atau ekonomi, tetapi satu penyakit sosial yang boleh melemahkan negara dari dalam. Di rantau Asia Tenggara, tahap rasuah berbeza-beza mengikut kecekapan kerajaan dan ketulusan dalam tadbir urus. Setiap tahun, Transparency International menerbitkan Indeks Persepsi Rasuah (CPI) yang menilai tahap rasuah sesebuah negara berdasarkan skor antara 0 hingga 100, dengan 0 menunjukkan tahap rasuah yang sangat tinggi, manakala 100 mencerminkan pentadbiran yang sangat bersih. Dalam video kali ini, kita akan melihat 7 negara di Asia Tenggara dengan tahap rasuah yang paling tinggi untuk tahun 2025 berdasarkan laporan terkini Transparency International. Sebelum itu, jangan lupa like saluran Kris Digital supaya kami terus bersemangat hasilkan lebih banyak video yang menarik. Ayuh, kita mulakan. Di tangga ke-7, Vietnam. Vietnam dengan skor CPI 40 menunjukkan sedikit peningkatan dari segi ketelusan. Namun, rasuah masih menjadi cabaran besar dalam sistem pentadbirannya. Walaupun kerajaan aktif melancarkan operasi besar-besaran bagi membanteras rasuah dalam kalangan pegawai tinggi, budaya duit kopi masih berakar umbi di peringkat bawahan. Dalam sektor perniagaan, pelabur sering berdepan prosedur birokrasi yang lambat dan perlu melicinkan urusan dengan bayaran tidak rasmi. Namun begitu, beberapa tahun kebelakangan ini, rakyat Vietnam semakin berani bersuara menentang rasuah, menjadikan negara ini antara yang menunjukkan kemajuan positif di rantau ASEAN. Di tempat ke-6, Indonesia. Indonesia dengan skor CPI sebanyak 37 antara negara yang paling aktif melawan rasuah melalui Badan Pencegah Rasuahnya, Komisi Pembenterasan Korupsi KPK. Namun, sejak beberapa pindaan undang-undang yang menghadkan kuasa KPK, keberkesanannya semakin dipersoalkan. Kes-kes besar seperti penyelewangan dana awam, skandal cukai dan penyalahgunaan kuasa masih berlaku di pelbagai peringkat kerajaan. Walaupun begitu, tekanan daripada masyarakat sivil, media bebas dan rakyat yang semakin peka terhadap isu integriti masih menjadi benteng utama dalam perjuangan menentang rasuah di negara kepulauan terbesar ASEAN ini. Di tempat ke-5, Thailand. Thailand berada di kedudukan sederhana dengan skor CPI sebanyak 34, namun masih berdepan masalah kronik dalam pentadbiran awam dan politik. Pengaruh tentera yang kuat dalam struktur kerajaan sering membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa dan ketidaktelusan dalam urusan pentadbiran. Selain itu, budaya kronisme dan nepotisme menjadikan proses pemberian tender serta projek kerajaan sukar diawasi secara bebas. Walakin begitu, rakyat Thailand kini semakin lantang menuntut reformasi dan kerajaannya lebih telus, satu petanda bahawa kesedaran awam semakin meningkat. Di tempat ke-4, Laos. Laos dengan skor CPI 33 kekal sebagai antara negara paling tertutup dari segi kebebasan media dan ketelusan kerajaan. Kekurangan badan pengawas bebas serta sistem kehakiman yang lemah menjadikan siasatan kes rasuah hampir mustahil dijalankan secara telus. Rasuah sering berlaku dalam pemberian lesen perniagaan, kontrak infrastruktur dan projek pembangunan kerajaan. Walaupun kerajaan Laos pernah berjanji memperkenalkan reformasi ekonomi yang lebih terbuka, pelaksanaannya masih perlahan. Bagi pelabur asing, Laos masih dianggap berisiko tinggi akibat ketidaktelusan dan rasuah di peringkat pentadbiran. Di tempat ke-3, Filipina. Filipina turut mencatatkan skor CPI sebanyak 33, sama seperti negara Laos. Filipina sering dikaitkan dengan isu rasuah yang melibatkan ahli politik dan pegawai kerajaan. Walaupun Presiden semasa berjanji memperkukuh tadbir urus dan menghapuskan rasuah, pelaksanaannya masih lemah. Skandal-skandal dana awam serta penyalahgunaan kuasa sering mencuri perhatian media tempatan.
Selain itu, hubungan erat antara ahli politik dan golongan korporat menyebabkan rasuah sukar dihapuskan sepenuhnya. Namun begitu, dengan pertumbuhan media bebas dan tekanan daripada masyarakat sivil, usaha reformasi di Filipina masih terus berjalan perlahan-lahan. Di tempat kedua, Kemboja. Kemboja mencatatkan antara skor paling rendah di Asia Tenggara iaitu 21, menandakan tahap rasuah yang serius. Institusi kehakiman yang lemah, pengaruh politik yang kuat serta kawalan ketat terhadap media menjadikan negara ini sukar untuk bebas daripada rasuah sistemik. Ramai pegawai kerajaan dan ahli perniagaan didakwa mendapat keistimewaan melalui hubungan politik, manakala rakyat biasa terpaksa membayar sogokan untuk mendapatkan perkhidmatan asas. Walaupun kerajaan sering mendakwa sedang melaksanakan pembaharuan anti rasuah, banyak pihak antarabangsa melihatnya sekadar kosmetik. Kemboja masih memerlukan transformasi besar untuk memulihkan keyakinan rakyat dan pelabur asing. Di tempat pertama, Myanmar. Myanmar kini menjadi antara negara dengan tahap rasuah yang paling tinggi, bukan sahaja di Asia Tenggara tetapi juga di dunia, dengan catatan skor CPI serendah 16. Sejak rampasan kuasa tentera, struktur pentadbiran awam lumpuh dan rasuah merebak tanpa kawalan. Pegawai tentera dikatakan menggunakan kedudukan mereka untuk mengawal sumber ekonomi termasuk minyak, gas dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, rakyat biasa juga berdepan rasuah dalam hampir setiap urusan, daripada permit perjalanan, perniagaan hinggalah keselamatan. Dengan ketiadaan sistem demokrasi dan pengawasan bebas, Myanmar kini terperangkap dalam lingkaran korupsi yang sukar dipulihkan dalam masa terdekat. Itulah dia 7 negara dengan tahap rasuah paling tinggi di Asia Tenggara bagi tahun 2025 berdasarkan laporan rasmi Indeks Persepsi Rasuah CPI oleh Transparency International. Walaupun ada negara menunjukkan kemajuan kecil, hakikatnya rasuah masih menjadi cabaran besar yang melemahkan ekonomi dan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Sebagai rakyat Asia Tenggara, kita harus terus menuntut ketelusan, kebertanggungjawabban dan integriti dalam setiap lapisan kepimpinan. Jangan lupa langgan saluran Kris Digital dan pertimbangkan untuk sertai KD Plus. Sekian, salam kita serumpun.